saya mula mengambil Bifil pada tahun 2022. Tanpa menjadi ahli. Tak menjadi ahli. Kenapa masa tu nak ambil Bifil? Apa yang sebenarnya sakit masa tu? Okey, sebelum tu saya sakit. Saya disahkan SLE. Saya ingatkan saya sakit ni, saya buat rawatan semua sehinggalah tahun 2022 saya jatuh di Putrajaya. Saya kursus, saya jatuh di Putrajaya, kemudian saya dihantar ke Pusrawi. Saya dihantar ke Pusrawi. Pusrawi kata ini bukan sakit saraf. Dia cakap puan kena serangan jantung, dia cakap kat saya. So saya minta saya dihantar ke IJN kerana saya dah membuat temu janji dengan IJN secara online, tetapi saya tak pernah lagi, tak sempat pergi, tarikh tak sampai lagi, saya jatuh dulu. So saya pergi ke IJN, saya dihantar ke IJN. Di IJN buat dengan saya, IJN buat test lah semua dengan saya daripada mula sampai habis, sehinggalah doktor kata, wah, you punya ni tak kuat, you sebelah kiri dan sebelah kanan tak kuat. Apa yang tak kuat? Detak jantung saya tak kuat. Dia tak kuat. Lepas tu dia ada bunyi sikit, ada bunyi. Kemudian saya kata saya nak buat macam mana? Okey, yang tadi kami cek darah puan naik. Dia kata darah puan dah naik sikit. Lepas tu puan punya detak jantung tak okey. Esok pagi kita akan buat satu test untuk puan, untuk kita nak tahu macam mana bacaan dan so untuk buat angiogram lah kan. Saya rasa saya adalah ibu tunggal pada masa tersebut. Saya ibu tunggal dan saya akan berkahwin lah, tapi saya tak tahu nak buat macam mana. Saya dengan fikiran yang stres tu, saya turun. Saya cakap saya nak turun ke kantin, saya nak beli minuman. So saya tak ada siapa sebab saya sakit. Saya pun saya sorok daripada anak, daripada ahli keluarga memang saya sorok. Anak saya tanya makan ubat apa ni? Umi makan ubat nak diet, kurus. Saya cakap kat anak saya. Lepas tu saya turun ke kantin. Di kantin saya berjumpa dengan seseorang yang memperkenalkan saya kepada Bifil lah. Dia kata tak apa, relax, ini okey. Dia kata puan makan ni, nanti kalau apa-apa dia bagi saya kad, saya pun ambil lah. Saya ambil kad, kalau apa-apa puan kontak saya. Dia bagi saya 2, saya makan. Jadi saya makan malam tu juga, saya tak tahu dah. Saya naik terus, saya bancur dengan air, saya minum. Saya naik. Esok tu dalam mula nak buat pagi, tak dapat buat pagi kerana ada patient, ada banyak. Tertangguh sehinggalah pukul 2 petang. So pada masa tu saya rasa macam ada rasa panas, ada rasa macam tak selesa sikit lah. Lepas tu doktor jururawat datang ambil dekat saya bacaan. Bacaan tu menunjukkan darah saya naik. Darah saya naik. Sebenarnya saya dalam grup darah rendah. Saya darah rendah. Bacaan naik. Saya pun happy lah bila kata darah. Tapi doktor kata kat saya, tak boleh puan, this is not good. Sebab dalam kumpulan yang ada hemoglobin rendah, sebenarnya ada orang hemoglobin rendah tu tetapi darah tinggi. Dia kata, you jangan satisfy dengan keadaan ni. Itulah you punya punca sekarang ni. Dia takut saya lemas. Jadi bila macam tu, keadaan saya macam tu, sekarang get ready. After pukul 3 sekejap lagi kita ambil, puan pergi buat satu ni. Saya pun ada pengalaman dah sebab bapak saya pun ada jantung, mak saya pun ada jantung. Saya ada keturunan lah, dia keturunan. Lepas tu saya pun buat pukul 3.30. Doktor datang, the next morning doktor kata, puan, dengan saya. Itu kali pertama lah. Kali pertama saya terus call dengan orang yang bagi dengan saya tu. Dia kata, puan, inilah sebenarnya kelebihan benda ni. Dia cakap, saya tak tahu apa lagi, saya tak tahu menahu. Tak apa puan, relax dulu, puan balik dulu, nanti puan kontak saya. Terus doktor bagi dekat saya temu janji. Berikutnya saya pergi sekali lagi, doktor lain pula buat macam ni saya. Maksudnya apa? Cantik dah. Cantik. You buat apa? Baru dia tanya saya. Yang ni tak ingat Tengku Zainal ke Tuan Zainal, saya tak ingat macam tu lah. Dia tanya saya, minum apa? Saya bawa keluar lah sachet tu. Saya dah start minum kan. Saya tunjuk kat dia.
Dia cakap macam ni, tapi jangan cakap kita orang bagi tau. Itu yang saya nak bagi tahu, pengalaman saya dah. Sehinggalah hari ini, sehingga bulan 4 nanti saya nak kena pergi pula untuk bacaan seterusnya. Semua tiap-tiap kali bacaan saya memang dah baik. Alhamdulillah. Baik. Saya punya, jadi badan macam mana? Saya sakit ringan, badan saya rasa ringan. Darah saya pun dah memang stable, okey, 80/120 macam tu. Lepas tu saya punya tumit kaki ada sakit. Saya ada kongsi. Tumit kaki saya sakit, macam dah ambil buang. Yang tu satu. Yang kedua, saya ada pedih ulu hati. Pedih ulu hati saya semakin baik. Semakin berkurang. Saya tidaklah serius mana, tetapi kalau dibiarkan saya akan jadi serius, doktor cakap. Jadi saya alhamdulillah, terima kasih pada orang yang memperkenalkan kepada saya itulah. Alhamdulillah. So itu dah 2022, sekarang 2024 ni, 25 ni, bulan 4 ni saya nak pergi. Saya harap bacaan saya doktor boleh kata tak payah datang, tu janji lagi dah lah. Alhamdulillah. Tapi berbanding dengan saya sebelum ni, nak naik tangga saya tak larat, lutut saya sakit, saya tak boleh. Sekarang ni saya dah boleh jadi jurulatih, pembantu jurulatih bola jaring kat sekolah. Saya dah boleh. Tapi kita tak push to the limit lah. Tapi sebab kita tahu kita ada masalah kan. Tapi saya tetap nak mencuba juga. Alhamdulillah. Okay, kita doakan sama Kak Sharifah jadi lebih baik tanpa appointment doktor dah lepas ni. Dan berat badan saya turun daripada 138 kg kepada sekarang 78 kg. Berapa? 138? 138 dia turunlah abruptly. Jadi sekarang tidak abrupt lah, dia slowly sekarang 78. Macam dah umur 78. Macam dah keluar satu orang saja rasa bilang. Itulah kata 1 kilo yang kurang tu sebenarnya mengurangkan. Orang kata kita kena kuruskan badan, kena kurangkan penyakit. Tapi saya tak tahulah sama ada bifil ke apa, tapi saya rasa itulah yang saya makan selama ni. Sebab lebih bertenaga, jadi senang nak lose weight. Okey.